Kenapa dia ambil pakai tangan kiri? Sebab cool. Kenapa korang nak guna tangan kanan guys? Sedangkan tangan kanan ni tak mencabar. Hidup aku nak hidup aku ni banyak cabaran, banyak adventure. Sebab tu aku cabar diri aku makan dengan cara susah, iaitu menggunakan tangan kiri guys. Baru cool. Sorry. Terkejut. Sebab saya training. Training. Boleh baca ke? Boleh baca? Boleh lah sikit-sikit. Ya. Saya famous kat sini. Semua orang kenal saya. Followers 100,000. TikTok boleh lah. Okey lah. Famous lah juga. Ramai orang kenal. Belum lagi 1 million. Belum. 1 million lambat lagi. Duit dapat kena berniaga lah. Kita kena buat bisnes. Dapatlah sikit-sikit. Boleh lah. Alhamdulillah. Guys, aku bersyukur aku ni bukan introvert. Siapa-siapa introvert kat sini, fuck you bro. Kalau kau introvert, macam mana kau nak hidup hebat macam aku? Bagaimana kau nak hidup best macam aku? Social anxiety takut dengan aku guys. Betapa hebatnya social skill aku. Aku boleh bercakap dengan semua orang. Siapa nak kisah? Fuck you lah, netizen. Kat sini ramai orang kan. Tapi netizen bila jumpa aku depan-depan, tak ada orang berani kecap. Semuanya tunduk macam anjing guys. So jangan kisah dengan apa orang cakap. Mana ada marah aku kat sini. Untuk paid review, kalau korang nak DMA tolong promote korang punya business, korang PM je account ni, DMA Islam.